Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Majid. Nama saya Pak Aiman bin Basri. Saya Muhammad Osman bin Sanadar. Kami mengutarakan tentang projek kami iaitu beli tawul. Terdapat dua objektif yang ada pada menara tinggi ini. Yang pertama menjadi bahan bantu mengajar kepada guru KPSI. Yang kedua menjadi bahan prototipe yang dapat digunakan di bengkel-bengkel pendidikan dan penyimpanan darah. Tujuan projek ini ialah untuk membantu guru di bengkel PPU untuk menerangkan kepada pelajar bagaimana pengetahuan ini berfungsi dan bagaimana kitaran pengetahuan. Selain itu, ia berfungsi untuk membantu pelajar dalam memahami bagaimana pengetahuan berjalan dan kitaran dia. Antara bahan yang kami telah gunakan ialah seperti rangka kami gunakan besi, bahan lain kami gunakan kipas, PVC, filter, lampu LED, prospek, konverter, botak konverter dan plug. Dan ada air sekali ialah pump. Bahan yang kami menggunakan roda untuk memudahkan projek ini yang bergerak. Kesimpulan daripada projek ini, pelajar dapat memahami bagaimana pengetahuan berfungsi dan kitaran dia. Selain itu, projek ini dapat memudahkan guru bengkel PPU untuk menerangkan bagaimana pengetahuan ini berfungsi. Tempoh yang kami ambil untuk melakukan projek ini dalam masa 4 minggu. Selain itu, projek ini perlu ditambah baik untuk tujuan pembelajaran. Thank you.